siapa mengaibkan akan saudaranya dengan dosa. Persoalan kita kata siapa tak ada dosa? Semua ada dosa. Ya, semua sikit banyak. Itu je, besar kecil. Yang tak ada dosa Nabi Rasul ni. Jadi oleh kerana itu ulama pun dosa, wali pun ada. Cuma dosa dia tak sama kita lah, sebab dia pantas bersih kan. Kita kadang kita simpan apa. Macam pekasam dosa tak taubat-taubat. Yang telah taubat ya, kita nampak ada dosa, tapi dia dah taubat, dah berubah dari dia orang baik lah. Tapi dendam kita, jahat kita, hati kita ni cari point. Engkau dulu dulu sikit. Padahal orang tu dah taubat dah. Tuhan dah terima dia punya keampunan kau lah. Kau Tuhan ke? Tu. Ya, tu lagi teruk. Jangan sampai tu. Jadi kita pula dah jadi dibodohkan oleh nafsu. Ya. Yang telah taubat ia daripadanya. Nasaya tiada mati ia. Mana orang yang mengaibkan tadi, padahal orang dia aib tu dalam taubat. Ya, hingga berbuat ia dosa tu. Akhir dia pula dapat dosa yang seumpama tu. Ya, itu satu kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berat ni kan? Habis.